Sudah lebih 6 bulan berlalu sejak FIFA mengenakan sekatan keras terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dan 7 pemain yang didapati menggunakan dokumen datuk dan nenek yang dipalsukan. Namun, sehingga hari ini, satu soalan asas masih gagal dijawab iaitu siapa sebenarnya yang memberi arahan di dalam FAM. Wartawan penyiasat sukan terkenal dunia, Roman Molina membangkitkan beberapa poin pedas terbaru di media sosialnya yang perlu kita renungkan. 1. Molina menyifatkan, hukum berdiam diri, law of silence, adalah perkara biasa dalam bola sepak Asia disebabkan risiko politik dan kesan sampingannya. 2. Dia percaya dalang sebenar bukan hanya mereka yang telah meletak jawatan atau berada di pejabat federasi semata-mata. Menurutnya, rangkaian ini melibatkan pertembungan antara sukan dan politik. 3. Apa yang lebih membimbangkan, Molina memberi bayangan bahawa terdapat keraguan yang masih belum terjawab mengenai asal-usul beberapa pemain naturalisasi yang lain. Persoalannya, adakah kita hanya akan melihat peletakan jawatan tanpa ada sebarang accountability sebenar? Skandal dokumen palsu ini bukan sahaja memalukan imej negara, malah mencalarkan integriti bola sepak Malaysia di mata dunia. Dunia sedang memerhati, adakah nadi di sebalik penipuan ini akan terus dilindungi, atau kebenaran akan akhirnya terbongkar?